Darjah di bawah menunjukkan graf Y sama dengan sin theta bagi theta 0 sampai 360 darjah. Tukarkan setiap sudut pada paksi theta kepada unit radian. Seterusnya tunjukkan sudut dalam sata kates. Okey. Paksi theta kepada unit radian. So kalau kita ada darjah, darjah nak pergi radian. So radian ni lagi kecil kan. So dia akan darab. Okey. So 180 kat bawah. Okey, radian. Okey. Radian nak pergi darjah. Darjah lagi besar. So dia mesti darab dengan 180. So pi kat bawah. Alright. So itulah cara dia kan. So, okey. Kalau kosong darjah tu sama dengan kosong lah. Kosong darab dengan apa-apa pun dapat kosong juga. Betul? So 30 radian. So 30 radian sama dengan 30 darab. Okey. 30 darjah nak tukar radian mesti bahagi 180 lah pi. So 30, 90 sama dengan 90 darab pi per 180. Okey, kita buat untuk 30. Kalau 30, so macam biasalah 30 darab dengan pi shift yang darab 10 ni per dengan 180. So dapat 0.5236. 0.5236. So ni 0.5236 radian. Bila darab dengan pi over pi per 180 kita akan dapat dalam radian lah. So kira sama 90. Apa lagi? 90. 150 sama dengan 150 darab pi per 180. 210. 210 sama dengan 210 darab pi per 180. So ni tekan kalkulator je. 270 sama dengan 270 darab pi per 180. Sama juga untuk 330 dengan 360. So kalau awak tekan kalkulator macam tadi, kalau tekan je kalkulator, nampak? Kan darab pi per 180. Masukkan 90. Kalau 90 dapat 1.5707. Kita ambil at least 4. Kita mesti ambil 4 angka bererti lah at least. Lebih tak apa, jangan kurang. So 1.57079 kan. 1.57 1 pun dah cukup. 1.571. 1.571. 1.571 radian. Kalau 100 setengah ni. Okey, kalau 150. Kalau 150. 2.618. So 2.618. 2.618. Kalau 210. Kalau 210. 3.665 kan, 3.665 3.665 270 dapat 4.712 4.712. Ni semua radian lah, ni radian. Kalau 330. Okay, 330. 5.7595 kan. Kalau bunda 5.760. 5.760. 5.760. 360. 360 dulu. 360. Dapat 6.283. 6.283 radian. So ni pun radian. Okay. Ni dah settle. Dia kata tukarkan setiap sudut kepada unit radian. So ni adalah unit radian yang kita dah kira tadilah. Darab dengan pi per 180. Okay. Dia kata seterusnya dia nak tunjukkan setiap sudut dalam sata kates. Okay. Kita nak. Okay. Sekarang ni. Bayangkan awak ada bahagi 4. 360 darjah ni kita bahagi 4. Nampak? 90 kat sini, 180 kat sini. So 90 kat sini, 180 kat sini. Bawah ni 270. Sini basically kosong lah. Ataupun 360 darjah. So nampak? 0 sampai 90 dekat sukan pertama. 90 sampai 180 sukan kedua.
180 sampai 270 sukuan ketiga dan 270 sampai 0 ni sukuan pertama balik. Okey. Kau tengok 30 darjah kat mana? 30 darjah dekat antara 0 dengan 90. So kalau 30 darjah dia dekat sukuan pertama lah. Kan? Okey, kalau 90 dekat mana? Kalau kita nak lukis dia dekat sempadan ni. Dia dekat sempadan, garis sempadan. Okey. Kalau 150 nampak? 150 antara 90 dengan 180. So sampai kat sini lah. So sampai kat sini. 150. So kita tahu sudut ni sini alamak. Sini ke sini adalah 150 darjah. 30. Okey, 210. 210 ni antara 180 dengan 270 dia dekat sukuan ketiga. Boleh jadi dia kat sini. Dekat sini, daripada 0 ni sampai ke sini. Nampak? Ni adalah 210. Okey, 270 pula dekat sempadan dia. Dekat ni, garis sempadan ni. 270. Okey, 330. Mamak tak ni? 330 kat mana? 330 antara 270 dengan 0. Ni 0 atau sampai 360 darjah lah. Satu pusing kan. So 270. 330 sampai kat sini. Okey, 330. Dan 360 kita dah sampai balik dekat 0 kita. Ni adalah 360.